Tengah duduk tiba-tiba rasa perut keras, kembung, dada rasa ketat, nafas pendek, macam ada sesuatu tekan dari dalam, itu tanda angin berlebihan dalam perut dan kalau selalu jadi, boleh jadi tanda awal gastrik atau GERD. Angin dalam perut ni bukan sebab biasa-biasa, ia boleh jadi berpunca dari makanan tinggi gas seperti minuman berkarbonat, makanan berminyak, kopi atau makan terlalu cepat tanpa kunyah betul-betul. Bila gas terperangkap, perut rasa tegang, penuh dan boleh buat rasa mual. Nak buang angin dalam badan dengan cara semula jadi, jus golik boleh bantu. Jus golik mengandungi temulawak dan dandelion yang bantu membuang angin dalam perut. Dapat mengawal asid perut supaya tak berlebihan serta dapat melegakan perut kembung dan mencegah sendawa berterusan. Ramai yang dah cuba jus golik dan rasa perubahan. Perut makin selesa, dah tak risau angin terperangkap. Kalau anda seorang yang selalu kena gastrik, asid perut naik atau perut selalu berangin, ini peluang anda untuk bebas dari penderitaan ni. Cara mudah untuk dapatkan jus golik, tekan sahaja beg kuning di bawah.